Nak dengar cerita orang nak jadi natu Tok Imeh. Tok Imeh ni ada 3 orang anak teno. Jadi 2 orang ni dia duk kenal kat anak Tok Imeh. Berani dia pergi sendiri. Belum pada ayah dia pergi, mak dia pergi, risik dia pergi sendiri. Jumpa Tok Imeh. Dia pergi 2 orang. Dia pergi sapa rumah Tok Imeh, bagi salam ke apa naik. Tok Imeh tanya, "Patu mari ni ada hajat apa?" Dia kata, "Ambo ni kenal kat anak Tok Imeh," dia kata. Berani dia. Tok Imeh kata, "Tak apalah, comanya Unggu ambo Tok Imeh. Ambo nak natu kurang boleh juga jadi Tok Imeh." Jadi kita test lah sikit. Tok Imeh kata kita test sikit. Dia sudah kerja. Tok Imeh tanya, "Awak nama apa?" Dia kata, "Ambo nama Anas." Tok Imeh kata beginilah, "Baca qul a'udzu birabbin nas." Tok Imeh pun dah kira. Dia nak dengar tajwid betul ke tak. Jadi Tok Imeh boleh baca qul a'udzu pun boleh. Dah jadi Tok Imeh dah dia. Dia pun baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Tok Imeh kata boleh kira. Ni awak yang seorang lagi nama apa? Nama Asri dia kata. Dia nama Asri. Tok Imeh kata ginilah baca wal asri. Dia kata muju. Muju nama Asri. Baca wal asri kau mudah belaka. Tok Imeh dengar jadi tajwid boleh kira. Tok Imeh kata klik ayat ke mak hari tak apa. Ayat kaya mak hari kira. Klik dia. Klik tembuk ada seorang lagi nak pergi minta anak Tok Imeh juga. Jadi bila selisih jalan, hak 2 orang ni tanya, "Mu nak pergi mana?" Dia kata, "Nak pergi rumah Tok Imeh, aku kenal kan anak Tok Imeh." Jadi 2 orang ni tanya, "Mu nama apa?" Dia kata, "Ambo nama Yasin." Jadi 2 orang ni kata klik, tak tahu lagi. Tak tahu pergi lah, nyayang dia kata, "Mu klik apa dulu? Aku kena dah," dia kata. Tapi dia ni masa nelai juga. Dia kata, "Aku dah turun rumah. Kalau selagi tak siapa, aku tak klik. Aku tak klik." Tapi dia boleh-boleh lagi, dia boleh-boleh mikir. Jadi dah, 2 orang tu ayat dah. Tok Imeh, dia suruh baca mengikut nama. Tapi dia tak klik dah, tak klik. Dia juga suruh Yasin ke panjang. Bila siapa Tok Imeh tanya, "Awak ni mari apa?" Dia kata, "Ambo kenal kan Tok Imeh." Tok Imeh kata, "Awak nama apa?" Tanya nama suruh. Dia kata, "Ambo nama Yasin, tapi orang panggil kul huwallah yang kecil lagi."